Waktu mula-mula aku buat live kan, Wahida tu mula-mula masuk live aku kan. Kau tahu tak, waktu tu aku cakap line aku slow. Kau tahu tak dia komen apa? Dengan mudahnya dia komen. Kau tahu tak dia komen apa si Wahidun ni? Ada nama, macam korang tak tahu kan, Wahida ni moderator aku sekarang dah lama, dah menjadi fans aku lah kan. Waktu mula-mula dia masuk live aku cakap internet aku slow. Apa susah? Belilah line baru. Tak apa, aku sabar lagi. Aku sabar lagi waktu tu. Aku rasa macam, oh tak apalah, mungkin waktu aku tak tahu, waktu tu aku tak tahu umur dia. Aku ingat waktu tu dia macam 5 tahun macam tu kan. Lepas tu ada sekali tu, waktu tu aku duduk KL, aku cik berit, aku sakit perut. Aku sakit perut lah, aku buat live kan. Aku sakit perut. Alah abang ni, apa susah? Belilah perut baru. Aku terkesima tau kat situ. Beli perut baru? Lepas tu aku macam, aku tengok profile picture dia. Ini macam bukan 5 tahun ni. Ini umur berapa Lepas tu kan, aku macam, okay, aku sabar lagi. Lepas tu aku cakap lah, handphone aku macam lagging lah. Macam ni lah. Alah abang ni, apa susah? Belilah handphone baru. Waktu tu kan aku macam, kesabaran aku betul-betul di tahap yang paling titik paling rendah sekali. Waktu aku macam lepas tu tiba-tiba waktu tu aku add dia masuk kan. Add dia masuk dekat dalam live, and then baru tahu. Macam tu. Dia memang suka buat lawak macam tu. Tiba-tiba dapat jumpa, style bergurau dia memang macam tu. Tapi dekat dalam live, dia punya komen, dia punya cakap banyak. Tapi bila kita jumpa Wahida ni daripada depan, handphone dekat sini. Handphone dia dekat sini, dia senyap je. Dia pandang je muka aku. Macam tu. Aku dekat hujung tu kan. Aku macam tu je. Introvert. Wahida mak kenapa sampai tanya soalan macam tu? Ya Putri, waktu tu kan Bayi Kemar rasa macam, ni macam mana ni? Macam mana ni? Waktu mula-mula nak main Mobile Legend kan, weh sakit kepala weh nak ajar dia main Mobile Legend weh. Kau tahu tak? Aku tengah cakap, aku cakap lah Mobile Legend ni. Kau tahu tak dia cakap apa? Bang, Mobile Legend tu apa? Waktu tu aku macam, Mobile Legend tu apa? Aku kan. Tapi Wahida bila dia dah bergaul dengan tim moderator aku ni kan. Sufaira diam. Dia dah bergabung kan tim moderator aku ni. Dia dah jadi lagi matang. Dia dah tahu banyak benda tau. Dia tahu ni, dia tahu benda tu, dia tahu benda ni. So bagus lah, sebab tim moderator aku ni kebanyakannya perempuan. Ada lelaki tapi tak ramai. Sebab tu bila ada moderator aku lelaki, itu sangat special. Ya, ada wakil daripada lelaki. Yang lain semua perempuan. Ada yang dari umur 30 lebih, 20 lebih sampai ke bawah. Dia orang ni dididik. Dia orang ada grup, dia orang dididik, diasuh. Macam tu, dituntun. Dia tengok, dia belajar macam mana cara nak bercakap, macam tu. Ada perempuan dengan Apkori je, ya, ada 2 je. Tapi yang lelaki ni biasa-biasa je. Dia biasa-biasa je. Dia tak ada macam kepo-kepo, tak ada. Dia memang lelaki. Kita orang biasa main Mobile Legend macam tu. Kita orang pro main Mobile Legend. Biasanya noob-noob yang perempuan lah.